Ini satu lagi perkongsian daripada guru SMKA Miri, Ustaz Fauzi Yaakob. Anak murid dia ni nama Wan Azizi, dia dapat straight A+. Dia nak balik tu, dia singgah kejap kat Pondok Pak Gad, dia peluk, dia salam, cium tangan, dia ucap terima kasih. Sebab kejayaan yang dimiliki tu bukan hanya datang daripada seorang guru, banyak pihak yang terlibat. Nak katanya mahalnya sebuah penghargaan, ucapan terima kasih je kot. Jangan kita jadi orang yang cerdik tapi sombong. Ada juga yang tak pandai belajar tapi adab dia tinggi. Yang di sekolah dulu dia duduk kelas belakang-belakang, selalu kena marah, kena rotan, selalu buat masalah disiplin. Bila 10 tahun dia keluar daripada sekolah, dia jumpa cikgu dia di kedai makan, dia tegur, dia salam. Dia kata, "Cikgu, teringat ke saya? Terima kasih banyak-banyak ya cikgu." Sampai macam tu ada. Yang dulunya belajar pandai-pandai, bila jumpa buat-buat tak kenal pun ada. Wak tak tahu je jumpa dengan cikgu dia.